Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Seterusnya kita akan tengok Application Exercise Question 5. So when 1-chloroethane react with KCN in ethanol under reflux, compound A is formed. Okay, jadi saya boleh tengoklah daripada sini, ini adalah chloroethane react dengan KCN, ethanol reflux, saya dapat compound A. And then seterusnya ayat yang kedua, the reduction of A produces compound B. Reduction of A produces compound B. Whereas hydrolysis of A using aqueous acid under reflux produces compound C. H3O+ lah maksudnya. Okay, dia adalah acid hydrolysis, dapat produk C. And then dia kata Grignard reagent of 1-chloroethane, Grignard reagent kamu akan dapat MgCl dekat sini, of 1-chloroethane akan react with propanol. Propanol ada 3 karbon, double bond OH, followed by hydrolysis akan dapat compound B, which is warna pink kat sini. So first thing first, kamu kata A, show the formation of Grignard reagent. So senang saja, daripada 1-chloroethane, ethane ada 2 karbon, CH3, CH2, Cl. Tambah magnesium, tambah dry ether, dapatlah begini, MgCl. So ini adalah A, which is kita dah tunjukkan formation of Grignard reagent. Seterusnya B, draw the structure of A, B, C and D. Jadi daripada 1-chloroethane, kamu letak KCN ethanol reflux, CN tadi akan menggantikan Cl. So kamu akan dapat structure of A. Seterusnya A pula akan undergo reduction, iaitu liah H4 dan juga hydrolysis water. Kamu akan dapat CH2 dan juga NH2 sebab kamu undergo reduction. And then untuk C pula terhasil daripada hydrolysis. So daripada CN dia akan dapat COOH, carboxylic acid. Manakala untuk D, kamu daripada Grignard reagent 1, 2 karbon, kamu react dengan propanol 1, 2, 3 karbon. Okay, nanti kamu akan link dekat bahagian sini, you akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sejenis aldehyde. So bila aldehyde, kamu akan dapat secondary alcohol apabila bertindak balas dengan Grignard reagent. Okay, so ini adalah structure A, B, C dan D berdasarkan analisis soalan yang diberitahu. And then untuk C, write the chemical equation for the formation of B and D. So untuk B, kita salin balik equation kita lah. So nak pakai H2PT pun boleh, nak guna liah H4H2O pun boleh. So dekat sini, okay, let's say saya nak samakan, saya akan pakailah LiAlH4. Dan yang kedua adalah saya akan pakai H2O. So daripada sini pergi ke sini, formation of B. So C akan jadi CH2, N akan jadi NH2, iaitu proses reduction. Okay, manakala untuk menghasilkan D daripada Grignard reagent MgCl, saya letaklah propanol ada 3 karbon, 1, 2, 3, nak tulis dalam bentuk CH3, CH2, C double bond OH pun boleh, and then followed by hydrolysis H3O+. Jadi dekat sini 1, 2, 3 karbon, and then kat sini pun ada 1, 2 karbon, total mesti 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then 4, 5. 4, 5. Alright, dan double bond O akan menjadi OH. Alright, so itu sahaja untuk soalan yang kelima.